Kita tahu Sahaga adalah sebuah kereta mampu milik bagi rakyat Malaysia. Saya rasa bangga bila kali ini kita buat Sahaga baharu ini, kita tingkatkan lagi ciri-ciri keselamatan. Kita letak lagi 6 beg udara, kita perkuatkan lagi bodi dia. And then kita letakkan dengan sistem kawalan yang lebih elektronik, yang ADAS, yang lebih menjadikan kereta ini lebih selamat. Inilah ciri-ciri yang membanggakan saya sebab kita dapat berkongsi dengan rakyat Malaysia pada kereta yang mampu milik. Kami sentiasa mengingatkan diri kami sendiri bahawa kereta ini adalah kereta tempatan. Bila kereta tempatan dan kereta Sahaga dikenali sebagai satu ride handling yang paling baik, pendingin hawa yang sejuk dan menyenangkan. And then juga ramai yang tak sedar ni, sistem infotainment kita menyediakan bunyi audio yang sangat menyenangkan, sangat menghiburkan. Di samping ia lebih mesra pelanggan. Yang ini kita sentiasa ingatkan antara pasukan supaya kita hasilkan kereta yang baik, produk yang baik supaya dapat dinikmati, dirasai oleh rakyat Malaysia sendiri. Semasa kita di peringkat prototype, kita ada buat start engine, majlis menghidupkan enjin kereta prototype yang pertama tu. Pada ketika itu saya merasakan inilah momen ini berbangga sebab dalam masa yang terdekat kita akan berkongsi kereta ini dengan rakyat Malaysia. Untuk Sahaga baru ini, kita telah membuat pengenalan electrical electronic architecture yang baru, di mana bila kita adakan electrical electronic architecture yang baru ni, ia menjadikan kereta kita boleh dilengkapi dengan ADAS sistem, dengan macam-macam lagi barang elektronik yang terkini. Sistem ni adalah benda yang baru, yang mana pasukan Sahaga ni dia terdiri daripada orang yang agak lama dan budak-budak yang baru. Di sini yang lama dapat menturunkan ilmu bagaimana membangunkan kereta kepada yang baru dapat pendedahan bagaimana proses pembuatan kereta. Secara peribadi, ini adalah pencapaian tertinggi bagi saya sebab sepanjang karier saya bekerja dengan Proton 29 tahun. Saya bermula dengan mereka bentuk komponen kenderaan. Selepas tu saya membangunkan integrasi sistem berkenderaan dan kemudian sekarang ini saya melengkapkan diri saya untuk membina sebuah kereta. Ini adalah momen yang sangat membangga dan menjadikan saya rasa inilah tema Malaysia Boleh.